Jadi ini yang saya tengah cuba ni bro. Seminggu nak try 3 kali. Saya baru start dalam 2 minggu ni. Mak saya pun pelik. Kau tak kerja ke? Tiba-tiba datang. Nak bebas saya jarang buat kan. Tak ada ni nak hantar ni lah. Nak hantar tu lah kan. Supaya nak bagi dia orang tak rasa pelik. Tapi datang tak adalah melengkor sampai 4-5 jam. Just datang makan dengan parents sembang-sembang jat ni. Okay, orang pergi kerja balik kan ni. Pasal itu yang saya yakin parent rindu. Dulu kita ada yang anak dia kan. Dah kahwin, dah apa bagai semua. Dah hidup dengan wife dengan anak-anak kan. Tapi mungkin jarak lah. Ada orang mungkin tak sempat. Pasal saya office kat Shah Alam. Shah Alam parent kat Kelang. So kalau kata travel pun nak pergi daripada office ke rumah parent pun dalam 30 minit. Saya boleh lari sekejap. Untuk memberi manfaat kepada mereka yang dengar lagi. Okey tak kalau saya pun nak buat macam tuan? Post je dekat thread berkenaan dengan hari ni saya nak sedekah. Adakah tuan anjurkan buat begitu? Itu yang saya kata kan. Kita tak boleh menipu diri kita bro. Kalau bro buat benda tu macam aku nak dikenali sebagai satu orang yang memang di track rajin bersedekah. Kalau itu bro nak, itu yang bro dapat.